Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak gulai lemak seafood bersama tempe dan kentang. Bahan-bahan dia kalau kita masak lemak biasalah. Kita akan bubur bawang, lepas tu cili, serai dan serbuk kunyit. Itu saja. Cili tu terpulang, kalau nak pedas kita bubur banyak. Kalau tak nak pedas, memadailah begitu saja dalam 5 atau 6 biji. Jadi kalau kata seafood ni anak-anak suka, kalau pedas nanti dia tak nak makan. Jadi kita bubur sikit aja. Okey, jom kita mula membuatnya macam mana cara dia. Pertama sekali rasanya kita kena potong kentang tu dulu. Kentang ni terpulang kita nak potong cara mana, tapi akak nak buat cube-cube aja. Bila kita buat cube-cube ni, kentang ni cepat masak. Okey, masukkan terus ke dalam periuk kita. Okey. Dia nak buat IC kan? Okey, bahan-bahan ni kita nak blender. Seperti bawang. Bawang putih pun kita masukkan juga. Sedikit sahaja. Lepas tu dengan cili api kita blender dia. Okey, dah bila kita blender bawang-bawang tu, kita masukkan terus. Bawang tu masuk juga. Okey. Kita masukkan serbuk kunyit. Tak boleh. Kalau yakin ni kaki mana? Siapa buat? Nak dia. Budak muda je. Dia dah kering macam tu, baru kita masukkan santan cair. Kacau. Kita masukkan tempe. Okey, bila kita tengok kentang kita tu dah masak kan, dah lembut. Lepas tu tempe ni tak kisahlah, dia lembut aja kentang tu. Bila dia lembut, kita masukkan seafood campuran kita. Ada air sikit, kita buang sikit air dia tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Biar dia seketika, biar dia mesra, kita nak masukkan garam dengan perasa sikit. Okey, kita masukkan sikit perasa. Masukkan garam. Tunggu sekejap, biar dia masak betul-betul. Okey, kita masukkan cili besar ni, yang merah ni. Supaya semakin berseri. Okey, last sekali masukkan santan pekat. Selalu tu kita asyik masak seafood ni, kita masak ala Thai je. Hari ni kita masak seafood ala kemelayuan. Gulai lemak gitu. Ramai peminat. Jadi masakan kita ni memang dahsyat. Ada tempe, Jawa. Lagi ada apa? Ada kentang, kerang, memang Sotong. semualah ada dalam ni. Jadi kepada yang kupang.
Kepada yang berminat dengan seafood, cuba seafood masak lemak cili api. Sedap. Okey, kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di menu-menu yang akan datang. Bye.